Tak guna kita memberi angka-angka yang hebat perkembangan ekonomi, tapi rakyat tidak menikmatinya. Di bawah pimpinan PMX, Perdana Menteri kita, dia mau kalau ekonomi berkembang, rakyat mesti merasainya. Kerajaan Madani berani menyentuh perkara yang orang lain takut, reformasi subsidi. Kita tahu langkah ini pahit, tapi ibarat pahit ubat, tujuannya untuk menyembuhkan. Subsidi diesel, ayam, telur, semua disasar semula supaya hanya kepada rakyat yang layak hasilnya. Hasilnya penjibatan sebanyak 6 bilion ringgit setahun. Disalurkan kembali kepada program bantuan seperti sumbangan asas rahmah. Sejak merdeka sudah triliun ringgit disalurkan dalam bentuk subsidi, tetapi keterisan yang berlaku telah merencatkan pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya. MA Research mengatakan bahawa ketirisan berlaku sejak merdeka sampai sekarang masih lagi ia berlaku. Justru menstruktur semula subsidi adalah tindakan yang wajib diambil agar kesilapan lalu tidak lagi berulang. Hasil tata kelola yang diperkenalkan diperbaiki ini, Menteri Keuangan dan Perdana Menteri mengumumkan kerajaan memperolehi 15 bilion ringgit hasil daripada memperbaiki tata kelola ini. Ini diumumkan dalam belanjawan yang diumumkan pada 10 Oktober yang lalu. Inilah Islam dalam tindakan, menyalurkan amanah kepada yang berhak, hasilnya kembali kepada kesejahteraan rakyat. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Kita juga telah hampir menoktahkan kemiskinan tegar. Daripada 0.2% turun ke 0.09%. InsyaAllah dalam penggal pertama Kerajaan Madani, tiada lagi rakyat Malaysia yang akan terbiar dalam kelaparan atau kegelapan hidup. Kita juga masih teruskan lagi legasi almarhum Salahuddin Ayub dengan dasar rahmah, payung rahmah, menu rahmah, kedai rahmah. Nama Allahyarham sehingga kini kekal harum karena perjuangannya berasaskan kasih kepada rakyat. Bantuan SARA, STR, IKASih, semuanya menunjukkan bahawa Kerajaan Madani bukan retorik, tapi dibuktikan dengan tindakan. Itulah wajah Islam sebenar yang memberi manfaat kepada manusia, bukan hanya slogan di pentas. Apa guna mereka berbangga dengan slogan membangun bersama Islam jika rakyat di negara mereka terus dihimpit kemiskinan, kekotoran, ketiadaan peluang pekerjaan dan kemunduran?